guys, welcome back to Balkis Anis channel. Okay, sekarang mission saya adalah untuk kemas dapur. Sekarang pukul berapa? Saya tak tahulah tahap kerajinan saya ni betul atau tak. Sekarang pukul 22.23. Okey, Balkis nak kemas dapur and Balkis nak deep clean dapur. Sekian lama dah pakai menanti. Asyik busy, asyik malas. So hari ni baru timbul rasa rajin sikit and kita sama-sama mengemas. Lagipun tadi Balkis pergi beli barang dapur untuk restock and sekarang kita nak clearkan apa yang patut dibuang, apa yang patut stay, apa yang tak perlu. So, jom teman saya. Coffee. Jom. So, Balkis nak mulakan dengan clearkan peti ais dulu. Nak buang apa yang patut, apa yang boleh disimpan. Let's go. Clean sikit dapur. So, penat. Lagi dah settle kemas dapur. Bagi nak tunjuk kat korang. Okay. Ini tempat yang biasanya bagi letak benda ni lah sebab tak ada terruang. Biasanya kat sini ada botol-botol, sos cili apa semua. Tapi bagi dah tak letak sebab bagi rasa macam serabut. Ke sana and bawang saya letak bahagian sini. Yes, saya dah tukar mood. And peti ais saya pun dah settle.
Kalau korang boleh nampak kat sini, sekejap. Okay, I dah mulakan gaya hidup saya ni, adik saya beli. Okay, bagi beli susu Good Day yang strawberry punya sebab untuk mengelakkan saya tak nak minum. Lepas tu bagi beli Fairlife dan juga Enlin untuk yogurt. Lepas tu ada lagi susu, sayang-sayang susu, yang cheese, yang ni makanan-makanan ringan lah. Last saya beli juga yang ni Farm Fresh. So saya harap saya dapatlah mengekalkan tenaga saya di hari-hari setiap hari. So korang, kalau video ni tak cukup panjang, saya tambah. Kalau saya rasa dah cukup panjang untuk hari ni. Itu sajalah video saya pada kali ini. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Jumpa korang pada next video. Bye. By the way, sebelum tu bagi nak tunjuk lantai ni, bagi lap pakai tisu basah. Bagi dah tak ada mop. So bagi lap satu-satu tadi. Yang tertonggeng-tonggeng. So bagi macam tak nak record. Settle. Saya rasa puas hati. Satu lagi benda bagi nak buat. Sekejap. Pintu peti. Yang ni best lah. Yang ni lagi. Sabun ni lagi banyak. Wangi. So, itu saja video bagi pada kali ini. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Jumpa korang pada next video. Bye.